Polis mengesahkan menerima maklumat kemungkinan terdapat madrasah yang tidak berdaftar di Kelantan dijadikan lokasi pengubahan wang haram. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, siasatan berhubung perkara itu masih dijalankan. Mudah kata, siasat dululah. Dia ada permit ke, ada lesen ke, ada tauliah ke tidak. Ya, dia kena siasat dululah. Pondok apa semua kali tu, madrasah ke tafiz apa tu, berdaftar tidak dengan Badan Agama. Dan guru-guru tu ada tauliah ke tidak. Kalau mana-mana pelabur semua kali nak melabur sama akhirat ni, siasat betul. Takut kita tak nak orang macam ni lah yang salah guna kedudukan dia tadi sebagai ustaz, sebagai kononnya wali dan sebagainya. Dia mengaku diri wali kan, pokok ada lah. Kan? Jadi orang kita, orang Melayu kita ni suka. Muhammad Yusof berkata ada pengasas produk sanggup melabur atau menyumbang sehingga mencecah jutaan ringgit kepada madrasah berkenaan semata-mata hanya untuk meminta doa atau sebagai saham akhirat. Katanya hasil perbincangan polis dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, pihaknya mendapati separuh daripada jumlah madrasah di Kelantan tidak berdaftar. Polis kata beliau bimbang sekiranya madrasah berkenaan menjadi lubuk operasi pengubahan wang haram. Sehubungan itu, Muhammad Yusof mengingatkan semua pihak yang mahu menyumbang atau melabur kepada madrasah supaya membuat semakan terlebih dahulu sama ada ia berdaftar serta mempunyai tauliah.